Apakah hukum menyanyi lagu di dalam tandas? Bercakap-cakap, berbual makruh. Tak usah kata menyanyi. Apa lagi kalau dua orang yang bercakap? Cakap seorang makruh. Cakap seorang mana? Dia masuk, pergi beroklah jambang. Dia bercakap apalah nasib aku. Nampak tak? Tak turun-turun minyak. Cakap seorang. Dia perah seorang. Makruh, jangan cakap, diam. Sunnah Nabi, diam. Okey? Kalau berbual-bual dengan orang sebelah, asyadul karaha, kata ulama. Lebih lagi makruh. Belah ni tak siap, belah ni noja. Faham lagi? Ini gemuk. Faham? Dia main cakap lagu tu, berpek bunyi. Asyadul karaha, sangat-sangat tidak dianggap elok di sisi syara'. Okey? Ini menyanyi. Menyanyi lagilah. Samalah kata ulama, makruh, tidaklah haram. Okey? Belah-belah begok nyanyi hui hui ya hui.